Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR pada hari ini, hari Isnin, tanggal 17 November 2025 bersamaan dengan hari ini 26 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 45 mata memandang. Okey, dan pada malam ini saya bacakan berita untuk beberapa hari pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan hari ini Pada hari Jumaat tanggal 14 November 2025 bersamaan dengan 23 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Seperti biasa, live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR kita iaitu Abah Haji, yang mana dilaksanakan oleh Director JKR International iaitu Tuan Dafi. Dan pada hari Jumaat kita dengan pengajian Al-Quran, dan pada hari Jumaat lepas tiada pengajian kita tidak disambung, tetapi kita telah melakukan tahsim surah Al-Fatihah yang mana semua bacaannya dipantau dan dibetulkan oleh Ustaz MYU Legend, Menteri Agama JKR dan Ustazah Jid. Alhamdulillah. Dan juga info agihan beras iaitu 2 ton beras dan telur telah pun kita agihkan di Sulawesi, Indonesia menjadikan jumlah yang terkumpul pada hari Jumaat tersebut sebanyak 108.5 tan beras telah diinfakkan oleh JKR International. Alhamdulillah. Dan saya bacakan berita untuk hari Sabtu iaitu tanggalnya 15 November 2025 bersamaan dengan 25 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Seperti biasa, live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR kita, dan hari Sabtu adalah hari olahraga JKR iaitu bersenam dengan menggunakan hashtag yang terbaru iaitu hashtag senam. Dan seperti biasa, live dimulai 2 sesi yang naik ke kotak, peserta yang naik ke kotak untuk bersenam bersama-sama, dan satu sesi telah melakukan senaman selama 45 minit dan berbagai senaman workout telah dilakukan bersama dengan Coach Ai dan juga Coach Ustaz Mosh Maulana kita. Terbaik semuanya. Alhamdulillah. Dan info agihan beras pada hari Sabtu yang lepas, 1 ton beras telah diagihkan di Banjarmasin, Kalimantan, Indonesia yang mana agihan diuruskan oleh ahli JKR iaitu Leo, Ayang Mekah dan suami turut hadir bersama iaitu Director JKR International Tuan Dafi kita, Vice President kita iaitu Puan Hayati dan juga Fira Zafira. Alhamdulillah, infak beras JKR pada hari Sabtu lepas telah menjadikan total keseluruhannya 109.5 ton beras telah diinfakkan oleh JKR International. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah telah capai 109.5 tan telah diagihkan oleh JKR. Dan saya bacakan berita untuk hari Ahad 16 November 2025 bersamaan dengan 25 Jamadil Awal 1447 Hijriah, iaitu hari Ahad adalah hari Family Day JKR, hari keluarga JKR, yang mana kita mengadakan sesi kongsikan rezeki dan juga kongsikan resepi di dalam kotak. Dan pada hari itu ada Zulfah berkongsi resepi klepon talas daripada Indonesia. Kita ada Nur Absinar daripada Indonesia juga berkongsikan resepi ayam geprek. Dan juga yang ketiga daripada Kak Ina Kak Ina dan Ustaz Zudi berkongsikan resepi pengat pisang dan juga mengagihkan 20 pack kepada jiran tetangganya. Alhamdulillah. Dan saya bacakan berita terkini JKR hari ini, untuk hari ini, hari Isnin 17 November 2025 bersamaan dengan 26 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Dan hari ini kita dengan pengajian Al-Quran iaitu dengan surah baru iaitu surah Al-A'raf yang bermaksud tempat tinggi antara syurga dan neraka. Dan pada pagi ini bacaannya ayat 1 hingga 7 dipantau dan dibetulkan oleh Ustaz Zudi dan juga Ustaz Mosh Maulana. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini bacaan dibacakan oleh Aminah ayat 1 dan 2, Siti Sharifah ayat 3, Muslihuddin ayat 4, Nur Hayati ayat 5 dan Rashmat ayat 6 dan 7. Alhamdulillah. Dan daripada ulasan daripada Ustaz Mosh Maulana bahagian tajwid, alhamdulillah perkongsian ilmu tajwid, perhatikan pada hukum-hukum mad, ifak, gunah, huruf-huruf bertasydid dalam bacaan. Jangan mendepan sifat huruf dari makraj huruf. Huruf-huruf bertasydid gunah diperhatikan sebelum baca. Jangan dibuat panjang, melebihkan baca ataupun terputus. Dan pesanan untuk menghafal, sentiasa membuka mushaf untuk membaca agar dapat melihat huruf-huruf perkataan dan ayat-ayat. Lebih baik melihat mushaf agar ingatan lebih
mengingati di samping lisan yang berucap. Alhamdulillah, itu daripada Ustaz Mosh Maulana dan daripada ulasan daripada Ustaz Zudi. Alhamdulillah, nikmat kesihatan yang tidak ternilai dan tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Amalan yang baik diamalkan selalu di dalam kitab Syamail Muhammadiyah. Ucapkan, aku hadiahkan bacaanku ini kepada roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selawat Nabi sebanyak 7 kali. Di padang mahsyar kita sangat-sangat memerlukan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kemampuan, bantulah saudara terdekat kita, adik-beradik yang lebih memerlukan. Berikanlah sponsor umrah kepada sesiapa yang tak mampu pergi dan ada masalah kekangan wang dan kepada yang memang tidak mampu pergi. Dan daripada hari ini, surah Al-A'raf ayat 2, Al-Quran sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, daripada Tuhanmu. Oleh itu, janganlah ada perasaan bimbang di dalam dadamu mengenainya agar engkau memberi amaran dengan Al-Quran itu kepada orang yang ingkar dan menjadi peringatan bagi orang yang beriman. Ayat 3, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, turutilah apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu dan janganlah kamu menuruti pemimpin-pemimpin selainnya, tetapi sayang amatlah sedikit di kalangan kamu yang mengambil peringatan. Kisah para anbiya, Nabi dan Rasul terdahulu, setiap kejadian menjadi petunjuk dan peringatan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana seorang Nabi sebagai pemimpin kepada kaumnya, keluarga dan bagaimana diuji dengan sehingga tidak mampu menyelamatkan keluarganya sendiri, isteri dan anak yang ingkar perintah, akhirnya tenggelamlah di dalam banjir yang besar. Ayat ke-7, maka sesungguhnya kami akan menceritakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan sedangkan kami mengetahui keadaan mereka dan sememangnya kami tidak sesekali hilang pengetahuan tentang mereka. Alhamdulillah dan daripada Ustaz Zudi dan juga Ustaz Mosh Maulana, para ustaz hanya menyampaikan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang disampaikan kerana ijazah langsung para guru atau ulama yang hadir di dalam live seharusnya mendengar dan mengambil pengetahuan ini sebagai panduan dalam kehidupan kita semua. Ilmu yang disampaikan kerana ijazah langsung daripada para guru atau ulama, jangan hadir di live sekadar mempertikaikan apa yang disampaikan tanpa mendengar dengan sepenuhnya apa yang disampaikan di dalam live. Ilmu yang dikongsi hanya untuk yang mahu menjadi iktibar dan panduan dalam kehidupan. Itu yang dikongsikan daripada Ustaz kita, Alhamdulillah. Dan pada pagi ini doa penutup dibacakan oleh Ustaz Zudi mengakhiri live pengajian kita pada pagi tadi. Alhamdulillah. Dengan itu berakhirlah liputan aktiviti kita pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan hari ini. Dan saya teruskan dengan membaca senarai nama infak umrah dan beras pada hari ini, hari Isnin, tarikh 17 November 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia. Kita ada Abang Ai, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Ozi, Firdaus Fi, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamalia, Kak Halijah, Umi Kalsom, Di, Ju Mustafa, Bronesh, Kak Ayam Masuri, Bonda Kama, Nurus Niza, Kak Fazilah, Firdaus Family, Idu Sabahan, Ibu Asyah, Kak Mariam, Kak Farida Aziz, Cida Ome, Rosmah Mizi, Nurul Alif, CPJ, Ati, Bunda Aidah dan juga Fas. Total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau sebanyak RM45 dan top infaknya adalah Kak Nani sebanyak RM10. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Muslihuddin, Lia, Uni Dini, Nur Hayati, Siti Sharifah, Maya, Alma, Zulfah, Siti Aminah, Icha, Sri Mulyani, Ramahlia, Kantimpor, Mariam, Sabri, Ustaz Mosh Maulana, Bang Ha, Ustaz Ajid, Ustaz MYU, Kang Abdul dan juga Ainun. Total infak untuk tim Indonesia ataupun tim merah sebanyak RM71,000. Top infaknya adalah Ustaz Ajid, Ustaz MYU, Ustaz Mosh Maulana, Siti Sharifah. Masing-masing menginfakkan RM5,000. Alhamdulillah. Dan saya bacakan kiraan infak setiap hari, infak umrah dan beras JKR pada tarikh yang terkini iaitu hari Ahad 16 November 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia, total infaknya sebanyak RM52. Tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM21.49, menjadikan keseluruhannya pada hari Ahad sebanyak RM73.49. Dan dengan itu menjadikan jumlah yang terkini yang terkumpul sehinggalah hari Ahad sebanyak RM13,886.77. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada semua yang berinfak dan kita doakan semoga semuanya istiqamah dalam melakukan infak dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua, insya-Allah. Amin. Dan itu berakhirlah liputan aktiviti JKR pada
malam ini sesiapa yang berkelapangan esok bolehlah hadir ke live Presiden JKR Abah Haji kita untuk bersambung masih lagi dengan pengajian Al-Quran. Besok kita dengan surah Al-A'raf dan malamnya seperti biasa di live saya untuk berita terkini JKR. Sebelum mengakhiri berita pada malam ini, saya berikan peluang kepada Kak Yang Masuri untuk menyampaikan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini: tidak merendah walau tak punya, tidak malu walaupun kekurangan, sebab orang yang menghargai apa yang dia miliki lebih baik daripada orang yang memaksakan diri untuk sebuah pujian. Jadilah diri sendiri, sibuklah dengan terus memperbaiki diri dan janganlah dengar penilaian orang lain. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.